Baik, selepas berbulan-bulan lamanya dalam pertikaian strata, akhirnya tribunal dah buat keputusan. Tapi, macam mana anda nak pastikan keputusan tu dah rasmi? Hari ini kita akan lihat satu peraturan yang nampak mudah tapi sangat penting yang memastikan penamat kepada semua drama ni adalah jelas dan sah. Cuba bayangkan situasi ni. Anda dah lalui semua proses dekat Tribunal Pengurusan Strata, pendengaran dah selesai, semua pihak dah bentangkan hujah. Sekarang, anda cuma tunggu je. Jadi, soalannya, macam mana agaknya keputusan tu sampai kat tangan anda secara sah? Diorang call ke, email atau ada cara lain yang lebih rasmi? Nah, jawapannya ada dalam satu peraturan yang nampak simple je, tapi impaknya besar. Kita panggil ia Peraturan 27. Inilah peraturan yang menjadi kunci untuk memastikan semuanya jelas, telus dan yang paling penting rasmi. Okey, jom kita bedah siasat sikit Peraturan 27 ni. Nak tengok betul-betul siapa buat apa, siapa dapat apa dan apa benda yang diorang dapat tu sebenarnya. Inilah dia ayat penuh Peraturan 27. Nampak ringkas kan? Tapi jangan pandang rendah. Setiap perkataan ni ada beratnya dari segi undang-undang. Tengok perkataan ni, hendaklah. Maksudnya wajib. Bukan kalau rajin, tapi mesti sampaikan salinan award tu kepada kedua-dua pihak. Dalam ayat yang pendek tadi tu, sebenarnya ada 3 pelakon utama. Jom kita kenal seorang-seorang. Yang pertama, setiausaha. Senang cerita, anggap je dia ni macam posmen rasmi untuk tribunal. Tugas dia penting untuk pastikan dokumen rasmi ni sampai ke tangan orang yang betul. Kemudian, kita ada pihak yang menuntut. Ini orang yang mulakan kes ni. Of course, dialah yang paling tak sabar nak tahu apa keputusannya kan? Dan mestilah ada pihak yang menuntut adalah pihak yang kena jawab tuntutan tu. Kita panggil dia penentang. Untuk berlaku adil, dia pun mesti dapat salinan keputusan yang sama. Dan yang terakhir, perkataan award tu sendiri. Jangan salah faham. Ini bukan piala atau hadiah menang pertandingan tau. Dalam konteks undang-undang, award ni maksudnya keputusan rasmi yang muktamad yang dikeluarkan oleh tribunal. Inilah dokumen yang semua orang kena patuh. Okey, so kita dah kenal semua watak utama. Sekarang, jom kita fokus pada aksi pula. Apa maksud perkataan menyampaikan tu? Macam mana prosesnya? Prosesnya, kalau kita tengok, nampak straightforward. 1. Tribunal buat keputusan. 2. Keputusan tu diserahkan pada setiausaha. 3. Dan ini part paling penting untuk kita, setiausaha hantar salinan tu kepada anda dan juga pihak lagi satu. Nampak macam 3 langkah je, tapi langkah ketiga itulah yang menghidupkan keputusan tu. Dan inilah kuncinya. Perkataan menyampaikan ni bukan macam kita hantar surat biasa je. Ia satu tindakan rasmi di bawah undang-undang. Maksudnya, bila je anda terima surat tu secara rasmi, jam dah mula berdetik. Kira-kira untuk tindakan susulan dah bermula. Sebab itulah ianya sangat-sangat penting. Baik, kita dah faham apa tu Peraturan 27, macam mana ia berfungsi. Tapi soalan paling besar sekarang, so what? Kenapa benda ni penting untuk anda sebagai pemilik strata? Apa kesannya? Kenapa kan? Okey, pertama sekali, ia tamatkan semua teka-teki. Anda dapat pengesahan rasmi, hitam putih, bukan lagi dengar-dengar cakap orang. Kedua, surat ni lah bukti paling kukuh yang anda ada. Tapi yang paling-paling penting, poin nombor 3 tu, tarikh anda terima award tu, itulah tarikh yang memulakan countdown untuk apa-apa tindakan pematuhan. Semuanya ni dibuat untuk pastikan prosesnya adil dan semua orang jelas tentang apa yang berlaku. Tak adalah sesiapa yang bela kan? Cuba kita bayangkan sekejap, kalau tak ada peraturan ni. Macam mana agaknya? Mesti jadi kelam kabut kan? Tribunal dah buat keputusan, tapi tak ada siapa tahu bila ia mula berkuat kuasa. Siapa nak kena buat apa dan bila. Silap-silap boleh timbul pula pertikaian baru. Jadi, Peraturan 27 yang nampak simple ni lah yang sebenarnya jadi penyelamat dari semua kekecohan tu. Jadi, nampak tak? Peraturan 27 ni bukan sekadar cerita pasal postman hantar surat. Ia adalah jambatan rasmi yang menghubungkan keputusan tribunal dengan dunia nyata, dengan tindakan yang perlu anda ambil. Ia tanda satu bab dah berakhir dan bab yang baru pula bermula. Soalan yang tinggal sekarang untuk anda fikirkan ialah, bila award tu dah ada kat tangan anda, apa langkah anda yang seterusnya?